La 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 la. Penatnya. Ni aku nak rehat lah kat rumah. Alamak, tak boleh masuk. Perempuan mana pula ni? Aduh, aku dah lah penat. Dapat pun tidur bawah. Perempuan tadi tu tak tahulah. Tiba-tiba je masuk rumah. Pelik ni kadang-kadang. Tidur. Dia tak nampak aku. Memanglah je main masuk je. Kalau je nampak, habis dia. Terkejut. Lapar pula. Tak apalah. Kita beli je lah makanan. Lapar-lapar pun kena cari juga. Boleh buka? Okey, boleh buka. Oh, apa pula tu? Polis lah. Alamak. Polis. Polis mana pula tu? Tak apa, dia tak nampak saya. Saya pintu aku kunci pula. Alamak. Aku kunci. Boleh. Polis. Apa? Dah lah. Makanan pun susah. Salah ni. Ush, bahasa apa tu? Salah. Aduh, Ush, tak nampak aku. Okey. Mana pun kita pergi je lah. Kedai apa yang best-best? Sekejap. Wow. Hilang. Tak apalah. Kita pergi je lah. Kedai tu guys. Wow. Mantap. Mana dekat situ? Ui. Dah pagi-pagi ni ramai betul lah orang keluar kan. Okey. Di mana? Kita akan beli makanan. Kita mau beli makanan. Kena ambil ni dulu. Kita beli. Kita kena ambil ni air. Ambil pizza, okey lah. Ambil sandwich. Ambil jajan, kita kena ambil jajan. Okey, buah. Ambil lah pisang, apple, okey. Okey, siap. Okey. Alamak. Weh. Kenapa? Makanan dia tu. Boleh apa? Kalau macam ni, baik aku lari. Alamak. Perempuan tu dah lari. Macam mana ni? Okey, tak apalah. Alah-alah dapat free ni. Kita keluar je lah. Kita keluar. Lah. Okey. Kita nak rehat dulu. Kita tutup dulu. Okay, kita nak makan kat dalam ni. Sedapnya. Oh, kenyang guys. Okey, nama apa ni Jalan-jalan lah. Okey. Nak jalan-jalan dulu. Oi. Jangan rapat-rapat. Kau nampak aku ke? Aneh ni. Yelah, aku nampak kau lah. Sebab aku ni boleh nampak orang yang jadi alimunan. Macam orang sebelah aku ni tak nampak ni. Sebelah aku je ni. Aduh. Okey, yang pentingnya kau macam mana boleh jadi alimunan ni? Okey, Datuk. Ayah aku tahu semua ni. Yang penting ayah aku ni profesor. Kalau kau nak tahu, kau ikut je lah aku. Wow, besarnya. Tempat apa ni? Wow, rumah mantap. Weh, dia kunci. No. Weh, dia kunci. Alamak, terperangkap lah kita kat sini. Habislah. Tak apa. Mana perempuan tadi Kita curi juga aku. Alamak, tertinggal aku. Ada orang lah. Perempuan mana pula ni? Apa? Banyaknya anak dia. 2 anaknya.
Kau nampak aku? Yelah, aku ni prof. Semua aku tahu. Prof. Apalah. Okey. Anak kau suka... anak kau suruh jumpa aku. Dia suruh jumpa sebab apa? Apa sebab kau ni ada jumpa profesor tak? Seorang profesor tak? Ada jumpa seorang profesor tu, tapi profesor tu pelik lah pula. Dia tak nampak saya, tapi prof ni boleh nampak saya pula. Dengan anak prof ni, kau ni dua dah pandang ngurat dah tentang saya. Dah tak ada apa-apa. Okey, tak apalah. Yang pentingnya, macam mana kau boleh jadi alumnan? Prof tanya ni. Oh, saya jadi alumnan sebab saya tak tahulah. Saya ni, saya mati sebenarnya. Tiba-tiba je saya hidup balik. Lepas tu terus jadi alumnan. Profesor tu buat apa tak kat saya pun tak tahulah. Ha? Profesor tu buat kau jadi alumnan? Ish, kau ni tapi ni anak prof ni manakal betul. Okey, kamu dah mati? Apa punca kamu mati? Punca saya mati, sebenarnya inilah kisahnya. Saya berasal dari Bloxburg. Saya pun terus pindah ke Brookhaven. Dulu saya sekolah Bloxburg, sekarang pindah Brookhaven. Lepas tu tiba-tiba seorang ni Dia bully saya je. Asyik bully saya je. Saya pun tak tahu. Saya pun pasrah je lah kat kelas, makmal, padang, dewan, tandas, kantin. Semua saya kena. Saya pun pasrah lah. Sebab setiap hari je bully saya. Tahu prof, sampai saya jadi macam ni. Tanpa sedar, ada seorang ni, dia jumpa saya. Saya tak kenal dia. Mungkin dia kawan tu kot. Dia kawan pembuli tu kot. Jadi dia jumpa lokasi saya dekat sini. Lepas tu dia terus pergi kat rumah saya, terus je bully saya. Tanpa sedar, saya mati. Itulah ceritanya, prof. Sedar, prof. Memang sedih. Tapi yang penting, kamu jangan bunuh prof tu. Sebab prof tu, dia dah pernah minum ubat yang untuk jadi alumnan selepas dia mati. Kalau dia mati, dia akan auto hidup semula. Jadi yang penting, kau jangan bunuh dia. Itu je. Dah faham? Saya faham, prof. Dia dah pernah minum. Macam mana prof tahu? Sebab prof pernah bekerja dengan prof tu. Jadi saya pun nak minta sikit, dia tak bagi. Jadi dia terus salah saya. Dan saya pun terus keluar daripada pekerjaan tu. Waktu prof, waktu saya tak tahu dah nak bekerja apa. Jadi saya bina rumah ni sebagai rumah saya yang jadi rumah profesor ni sangat mantap. Okey, itulah kisahnya pasal saya. Faham.